Sepupu sepapat dah serupa macam darah daging. Saling kenal, datang beraya ke rumah. Tapi tiada siapa tahu, di sebalik senyuman mungkin ada niat yang tak baik. Itulah orang kata, rambut sama hitam, hati lain-lain. Ikuti kisah pembunuhan ini. Assalamualaikum. Terima kasih dan kami hargai atas komen-komen korang untuk video lepas. Seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang wanita bergelar Datin berusia 70-an akhir bulan lalu. Tragedi menyayat hati yang menimpa seorang wanita warga emas bergelar Datin di Taman Paro Jaya Seremban pada penghujung September 2022 mengejutkan seluruh penduduk setempat apabila mangsa ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya sendiri selepas dipercayai menjadi mangsa samun dan pembunuhan. Kejadian yang berlaku pada petang 23 September 2022 itu turut mencetuskan pelbagai persoalan memandangkan mangsa dikenali sebagai seorang individu yang baik hati serta sering membantu penduduk sekitar. Lebih menyedihkan, kejadian tersebut berlaku ketika mangsa berada di rumah bersama suaminya yang sudah lanjut usia dan berdepan masalah kesihatan yang menjejaskan penglihatannya. Mangsa Datin Nur Aida Nordin yang berusia 75 tahun. Ketika itu tinggal bersama suaminya yang berumur 82 tahun di sebuah kediaman di Jalan Kediri 7 Taman Paro Jaya Seremban Negeri Sembilan. Suaminya yang merupakan seorang bekas ahli perniagaan bergelar Datuk dilaporkan mengalami penyakit glaukoma sehingga menyebabkan tahap penglihatannya semakin merosot dan menyukarkan pergerakan hariannya. Keadaan kesihatan lelaki berkenaan menyebabkan beliau memerlukan bantuan orang sekeliling untuk menguruskan pelbagai perkara termasuk menghubungi ahli keluarga ketika kecemasan berlaku. Segala-galanya bermula selepas suami mangsa dikatakan menyedari bahawa isterinya tidak kelihatan di dalam rumah sebelum meminta bantuan jiran untuk menghubungi anak mereka pada petang kejadian. Menurut anak mangsa Asri Mazlan, bapanya telah menghubungi sekitar jam 6 petang dan memaklumkan bahawa dia tidak mengetahui keadaan ibunya yang ketika itu gagal dikesan di sekitar rumah. Disebabkan bapanya mengalami masalah penglihatan yang serius, jiran berdekatan tampil membantu menghubungi ahli keluarga supaya mereka segera datang ke kediaman tersebut. Sebaik menerima panggilan berkenaan, Asri tanpa berlengah terus bergegas menuju ke rumah bapanya bagi mengetahui apa yang sebenarnya berlaku di dalam kediaman tersebut. Setibanya di lokasi, dia mendapati ibunya berada dalam keadaan terbaring di atas sofa dan tidak sedarkan diri sebelum pegawai perubatan yang dipanggil ke tempat kejadian mengesahkan wanita itu telah pun meninggal dunia. Polis menerima maklumat rasmi mengenai kejadian itu pada jam 8.25 malam sebelum sepasukan anggota dihantar ke rumah mangsa bagi menjalankan siasatan awal di lokasi kejadian. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'aruf berkata, pemeriksaan yang dijalankan mendapati terdapat kesan kecederaan pada beberapa anggota badan mangsa. Selain itu, siasatan awal turut menemukan petunjuk bahawa beberapa barangan peribadi milik wanita berkenaan dipercayai telah hilang daripada rumah tersebut. Bagi mengenal pasti punca sebenar kematian, mayat Datin Nur Aida kemudiannya dihantar ke Hospital Tuanku Jaafar di Seremban untuk menjalani proses bedah siasat. Dalam kalangan penduduk Taman Paro Jaya, nama Datin Nur Aida dan suaminya sememangnya tidak asing kerana pasangan itu terkenal sebagai individu yang sering membantu masyarakat sekitar. Seorang penduduk yang hanya mahu dikenali sebagai Airil 42 tahun berkata, dia mengenali keluarga tersebut sejak kecil kerana anak lelaki mangsa merupakan sahabat baiknya. Airil memberitahu bahawa keluarga Nur Aida pernah menyembelih sebanyak 15 ekor lembu sempena sambutan Hari Raya Aidil Adha bagi diagihkan kepada penduduk setempat. Seorang lagi penduduk, Abdul Aziz 35 tahun berkata, dia juga mengenali pasangan warga emas itu sebagai individu yang murah hati dan sering menghulurkan bantuan kepada orang lain. Sebagai individu yang aktif dalam pertubuhan bukan kerajaan di Seremban, Abdul Aziz mengakui banyak mendengar cerita mengenai sifat dermawan pasangan tersebut. Ketika ditemui di Jabatan Forensik Hospital Tuanku Jaafar, anak mangsa meluahkan rasa sedih dan kecewa terhadap apa yang berlaku kepada ibunya. Menurutnya, setiap manusia pasti akan menemui ajal, namun dia menyifatkan cara kematian yang menimpa ibunya sebagai sesuatu yang sangat kejam. Asri Mazlan turut mendedahkan bahawa bapanya memaklumkan terdapat seorang sepupu lelaki datang ke rumah mereka pada hari kejadian untuk meminjam wang. Kedatangan individu berkenaan bukanlah perkara baharu kerana lelaki tersebut pernah beberapa
kali datang atas tujuan yang sama sebelum ini. Malah, keluarga mereka pernah menasihatkan bapanya supaya tidak lagi memberikan pinjaman wang kepada individu terbabit. Asri cuba menghubungi sepupunya sebaik saja mengetahui perkara yang berlaku bagi mendapatkan penjelasan lanjut. Bagaimanapun, segala panggilan yang dibuat tidak dijawab sehingga menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan ahli keluarga. Keadaan tersebut menyebabkan polis mula memberi perhatian khusus terhadap pergerakan lelaki berkenaan selepas kejadian berlaku. Polis meminta sepupu mangsa dikenali sebagai Muhammad Faizul Muhammad Ali Kamil 45 tahun tampil bagi membantu siasatan berhubung kematian Datin Nur Aida. Lelaki tersebut mempunyai alamat terakhir di Kampung Berkat Cembong Rembau dan dipercayai mempunyai maklumat penting berkaitan kejadian yang berlaku. Ketua Polis Negeri Sembilan Deputi Komisioner Muhammad Zafir Muhammad Yusof kemudian mengesahkan bahawa lelaki yang dikesan polis dipercayai menghilangkan diri selepas kejadian tersebut. Menurut beliau, telefon bimbit lelaki terbabit juga didapati telah dimatikan sehingga menyukarkan usaha pihak berkuasa untuk menghubunginya. Ketika siasatan sedang berlangsung, jenazah Nur Aida selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Air Hitam Cembong Rembau dalam suasana penuh pilu. Ahli keluarga, saudara mara dan rakan-rakan hadir memberikan penghormatan terakhir kepada wanita yang dikenali ramai sebagai seorang insan yang baik hati. Polis menahan seorang suspek lelaki Sabtu lalu dipercayai terbabit dalam kes pembunuhan seorang wanita warga emas di Taman Paroi Jaya, Seremban pada 23 September lalu. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Nanda Ma'ruf berkata, lelaki berusia 45 tahun itu ditahan di sebuah pondok tepi jalan di Batu Empat, Jalan Port Dickson, Teluk Kemang kira-kira pukul 1 tengah hari. Penahanan itu sekaligus menamakan operasi mengesan suspek yang dijalankan secara berterusan oleh pihak polis sejak hari kejadian. Ketua Daerah Seremban memaklumkan bahawa polis turut merampas barang kemas milik mangsa daripada suspek yang ditahan. Kejayaan tersebut hasil maklumat yang disalurkan orang ramai sebanyak tempoh operasi memburu suspek dijalankan. Seorang peniaga dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Seremban atas pertuduhan menyebabkan kematian seorang wanita bergelar Datin berusia 70-an akhir bulan lalu. Tertuduh Muhammad Faizul Muhammad Ali Kamil 45 tahun hanya mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa terhadapnya di hadapan Magistrate Muhammad Firdaus Saleh. Tidak lama kemudian pada 20 Oktober 2022, Muhammad Faizul yang bekerja sebagai peniaga kecil-kecilan dibawa ke Mahkamah Magistrate Seremban untuk menghadapi pertuduhan membunuh Datin Nur Aida. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Firdaus Saleh, namun tiada pengakuan direkodkan kerana kes tersebut berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Namun sampai hari ini, kes pembunuhan Datin Nur Aida ini masih tiada perkembangan. Tiada laporan di televisyen, apatah lagi di surat khabar. Cuma satu sahaja nasihat, jangan mudah percaya kepada orang lain walaupun saudara sendiri. Terutama sekali kalau masuk hal bab meminjam duit ini. Semoga keluarga mendapat keadilan yang sewajarnya. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa arwah dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.